Okey, selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar sekalian. Saya Dr. Kumaran daripada JPPI sebagai Ketua Unit Penyelidikan. Hari ini ingin melaksanakan podcast yang pertama yang bertajuk apakah itu penyelidikan dan adakah penyelidikan itu penting. Pada zaman sekarang, banyak bidang sedang kian meningkat dan berkembang pesat seperti AI, semikonduktor, kereta EV dan sebagainya. Dan semuanya bermula daripada keperluan seseorang ataupun keperluan daripada sesuatu komuniti. Dan adakah bidang ini akan berkembang sendiri? Tidak. Apa yang diperlukan untuk sesuatu bidang itu berkembang adalah penyelidikan. Dan itulah topik yang utama pada hari ini yang akan dibincangkan dengan tetamu keundang kita, iaitu Dr. Masna daripada Jabatan Sains Sosial. Selamat datang Dr. Masna. Okey, Dr. Masna. Boleh tak sebelum kita pergi ke lebih lanjut lagi, Dr. Masna boleh memperkenalkan sikit tentang latar belakang dan juga penglibatan Dr. Masna dalam bidang penyelidikan ni? Baik, terima kasih kepada Dr. Kumaran, kepada pihak JPPI, FPG Kesah atas jemputan ini. Saya Dr. Mazna binti Saleh, pensyarah pendidikan seni visual dari Jabatan Sains Sosial. Saya telah berkecimpung dalam pendidikan lebih 2 dekad dan sepanjang tempoh tersebut saya bukan sahaja terlibat dalam pengajaran, malah aktif dalam penyelidikan, penerbitan dan juga inovasi pendidikan. Jadi bagi saya penyelidikan ini bukan sesuatu yang terpisahlah daripada tugas seorang pensyarah. Sebaliknya ia adalah sebahagian daripada proses pembelajaran sepanjang hayat. Jadi melalui penyelidikan saya dapat memahami isu sebenar, dapat cari penyelesaian kepada masalah yang secara praktikal lah dalam pengajaran. Kemudian saya paling dekat dengan saya adalah projek yang saya bangunkan sendiri, iaitu penghasilan aplikasi, iaitu DIT-Art, yang mana aplikasi ini membantu guru-guru pendidikan seni visual, khasnya guru bukan option, untuk meningkatkan pengajaran di dalam kelas. Orang hebat ni. Selalunya kita boleh kata untuk sains sosial ni dalam pendidikan seni tu memang agak sukar untuk mendapatkan kedoktoran, tetapi Dr. Masna ni berjaya juga membuat aplikasi. Dan Dr. Masna, boleh kami tahu berapa tahun dah doktor terlibat dalam bidang penyelidikan ni? Pendidikan saya terlibat dalam bidang pendidikan ni khasnya masa zaman mengajar di sekolah. Saya terlibat dalam kajian tindakan. Sebab kajian tindakan ni dia lebih fokus kepada PDP di dalam kelas. Betul. So dah lamalah dari sejak saya mengajar pada tahun 1999 sehingga kini lah. Okey, bagus. Sekarang doktor dari sekolah rendah. Sekolah rendah ke sekolah menengah, doktor? Sekolah rendah dulu. Sekolah rendah tu sama-sama saya lah. Saya pun start saya punya yang penyelidikan ni semasa kat sekolah rendah, semasa saya buat masters, dan tahniahlah dah sampai kat ini sekarang. Dan doktor, saya nak tahu, doktor kata doktor dah start kajian tindakan ni semasa duduk kat sekolah rendah kan sebagai guru. Dan sekarang ni doktor jadi pensyarah yang consider boleh kata salah satu pensyarah yang hebat di Jabatan Sains Sosial ni. Apakah sebenarnya maksud penyelidikan? Dan daripada pandangan doktor ni, mengapa seseorang tu perlu, ya lagi-lagi pensyarah lah macam seperti kita kan, perlu melaksanakan penyelidikan dan perlu menyelidik? Okey. Ramai orang ingat penyelidikan ni satu benda yang melibatkan statistik. Okey, ada jurnal, ada laporan yang kena buat tebal kan. Jadi sebab itu ramai pensyarah yang awalnya pensyarah muda lah kan, kebanyakan dia takut nak menyelidik sebab dia tak faham apa yang dimaksudkan dengan penyelidikan. Sebenarnya penyelidikan ni bermula dengan rasa ingin tahu. Kita nak tahu apa punca sesuatu masalah itu berlaku dan bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut. Jadi saya bagi contohlah kan, kita tertanya-tanya kenapa pelajar kurang berminat dengan satu topik. Satu topik dia minat dan satu topik lagi dia tak minat. So kita nak cari apakah kaedah pengajaran yang berkesan untuk kita nak tarik minat pelajar tersebut. So dari situlah sebenarnya permulaan kepada penyelidikan. Okey, jadi bagi saya pendidikan ini adalah satu usaha sistematik untuk mencari jawapan kepada persoalan yang timbul dan dalam pendidikan itulah. Okey, jadi kita nak selain daripada memenuhi KPI kita sebagai seorang pensyarah lah kan. Jadi selain daripada kita nak menghasilkan artikel, kita juga nak faham. Kita nak faham dan kita nak tambah baik pengajaran kita di dalam kelas. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyelidikan. Betul. Apa yang Dr. Masna kata ni memang betul. Iaitu adalah satu usaha dan perasaan ingin tahu seorang pensyarah ke guru ke yang ingin menceburi dalam bidang penyelidikan yang menjadi asas, iaitu foundation
Penyelidikan ni juga, apabila kita nak kata tentang penyelidikan ni, banyak jenis penyelidikan lah doktor kan. Kat sekolah kita buat penyelidikan, kajian tindakan, semasa buat masters ke PhD ke, kita buat kajian empirikal dan pelbagai lagi. Dan ini macam Dr. Masna kata ni, satu usaha yang berterusan, dan perasaan seseorang pensyarah ataupun penyelidik tu ingin nak mensolusikan, mencari satu solusi untuk sesuatu masalah. Doktor, apabila kita cakap tentang penyelidikan, doktor ni pun dari guru menjadi pensyarah kan. Okey, bagaimana ni penyelidikan ni boleh membantu meningkatkan kualiti seseorang guru semasa mengajar? Apakah pandangan doktor? Okey, pada pendapat saya lah kan, sebagai seorang guru ni dia menyampaikan ilmu. Tapi seorang pensyarah ni dia bukan sekadar penyampai ilmu, tapi dia adalah seorang yang pencipta ilmu. Kita ni pencipta ilmu. Sebab apa? Sebab melalui penyelidikan, kita bukan hanya baca hasil kajian orang lain, tapi kita turut menyumbang kepada perkembangan ilmu tersebut. Maknanya kata kajian kita tu yang kita buat adalah base kepada kajian-kajian yang lalu, kan, disokong oleh kajian-kajian yang lalu. Jadi di situlah terdapatnya penciptaan ilmu baharu melalui penyelidikan. Jadi tambahan pula dekat IPG ni, kita mengajar bakal-bakal guru, yang mana bakal-bakal guru ni akan keluar nanti mengajar ribuan pelajar yang baru kan. So dekat situ penambahbaikan yang kita buat dalam penyelidikan tu sebenarnya memberi kesan, memberi kesan kepada sistem perkembangan pendidikan di negara kita. Betul Dr. Masna kata ni, apa yang Dr. Masna kata ni memang satu fakta yang memang kita tidak dapat membiarkan lah. Okey, memang orang kata apa kan, penyelidikan ni dari segi ilmu dan konteks ilmu ni dapat meningkatkan seseorang pensyarah dari segi kebolehan, pengetahuan dan kewibawaan dia dalam pengajaran. Dia dapat buat novelty dalam kualiti pengajaran dia, dapat mencipta benda-benda yang dapat yang memungkinkan perasaan untuk nak belajar lagi. Macam kita katakan, kita ni melatih bakal guru-guru, right? So, kita sebagai pensyarah ni memang perlu melaksanakan penyelidikan ni, nak buat banyak novelty dalam kualiti pengajaran kita, agar bakal guru yang kita mencipta tu membawa ilmu yang kita memberikan dan membuat pembaruan di sekolah, bukan saja guna chalk and talk, tetapi gunakan pelbagai benda dengan menyelidik, dengan menerusi apakah tu need analysis dari keperluan sekolah, apakah masalah yang berlaku di sekolah, kan? Apakah keperluan seseorang pelajar tu, dengan menggunakan kaedah penyelidikan ni mereka dapat mencipta ilmu baru, bahan baru, kan doktor? Macam doktor mencipta aplikasi ni, boleh kita buat tu. Tetapi doktor, apabila kita cakap tentang penyelidikan ni, bukan senang nak buat penyelidikan, kan? Masa kita nak start, kita ni pun nak start penyelidikan ni, bukan tiba-tiba start tu ilmu tu damai, kan? Kita tak start macam tu kan. Memang terdapat pelbagai cabaran, pelbagai alangan dan juga rintangan yang kita perlu melalui. So, pada pandangan doktor ni, apakah cabaran terbesar dalam penyelidikan yang doktor pernah mengalami, ataupun doktor tahulah apakah macam cabaran-cabaran yang bakal, yang boleh yang para pendengar daripada guru ke pensyarah ke, atau bakal pelajar yang nak jadi cikgu kan, yang boleh menghadapi semasa nak buat penyelidikan ni? Okey, cabaran terbesar yang saya nampak lah kan daripada pengalaman saya menghasilkan menjalankan penyelidikan tu, yang pertama adalah dari segi statistik. Kekangan bagaimana kita nak mentafsir data-data yang kita dapat tu untuk kita semasa proses collect data. Kita dah collect data kan, kita dah ada isu, kita dah buat kajian, kita dah collect data. So dari situ kekangannya adalah kita nak menganalisis data tersebut. Kita bukan tak nak buat kajian, tapi kekangan masa menyebabkan kita nak menganalisis data tersebut timbul di situ. Okey, jadi sebenarnya bukan jadi isu besar di situ, tapi ianya tetap menjadi cabaran lah kepada kita sebagai pendidik. Sebab sebagai pensyarah kita bukan sekadar mengajar saja, banyak lagi tugas-tugas lain yang kita terpaksa laksanakan untuk mencapai KPI kita kan. Jadi nak memulakan kajian tu mudah, tapi kita nak mengekalkan momentum kita untuk sehingga daripada awal sehingga kajian tu selesai, itu dah susah. Sebab kita ada kekangan masa dekat situ. Jadi sebagai seorang pensyarah lah, yang pertama sekali kita kena ada keyakinan diri. Keyakinan diri untuk kita belajar bagaimana kita nak menterjemahkan hasil kajian kita daripada awal tu sehingga ke dapat publish
artikel. Itu satu, sebenarnya itu satu bonus lah bila kita dapat publish artikel. Tapi sebenarnya kajian tu boleh berhenti di situ, yang mana bila kita dapat menambah baik amalan pengajaran kita. Itu tujuan sebenarnya kajian. So kekangan ataupun cabaran terbesar adalah bagaimana kita nak analisis data daripada awal dan kita nak kekalkan momentum sehingga kita berjaya menyelesaikan isu tersebut. Okey, betul. Apabila Dr. Masna kata tentang kekangan masa ni, saya juga ingin menambah baiklah. Beban tugas seseorang guru dan beban tugas seseorang pensyarah juga menjadi salah satu penghalang yang besar. Apa kata doktor? Ya, betul. Sebab macam saya kata tadi, pensyarah bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tapi pensyarah ada tugas-tugas pentadbiran yang perlu diselesaikan. So itulah kekangan betul. Selepas tu doktor, macam kita buat survey kan, macam doktor kata yang kekangan masa, beban tugas, tetapi ada juga kadang-kalanya diri seseorang guru dan diri seseorang pensyarah tu yang menjadi penghalang. Betul tak? Betul. Sebab tu yang saya kata tadi, cabaran dari segi keyakinan diri kita sendiri. Betul. Kita yakin ataupun tidak untuk kita menghasilkan satu penyelidikan. Betul, memang betul. So, kalau kita merujuk lagi ataupun kita mendalami lagi bidang penyelidikan ni, memang terdapat pelbagai alangan. Kadang-kadang kita nak bergabung, berkolaborasi dengan orang lain ataupun berkolaborasi dengan pensyarah lain, tetapi tengok-tengok kita seorang je yang buat kajian tu. Betul. Orang lain tidak melibatkan diri ataupun tidak menyumbang apa-apa. Yes, exactly. And then end of the day, yang pensyarah yang buat tu, satu kajian habis, kedua penyelidikan habis, yang untuk ketiga tu dia dah burn out. Ya. Pernah tengok tak doktor? Saya pernah tengok banyak yang pernah burn out. Yang burn out pun menjadi salah satu penghalang yang terbesar untuk pensyarah-pensyarah melaksanakan kajian ni. Ya, betul. Sebab kita ada author, kita ada co-author Betul. kan semua itu. Jadi itu sebenarnya bila kita bekerjasama dengan pensyarah lain, okey, itu satu bonus untuk kita meningkat dari segi untuk naik pangkat lah, Betul, kan. betul, Sebab betul. kita dapat berkolaborasi dengan pensyarah dari luar. Betul. Tapi yang jadi isunya apabila kita tumpang nama ataupun orang kata pun macam side income, kan. Kita kutip duit untuk kita dapatkan nama untuk menjalankan penyelidikan. Tu sebenarnya dari segi etika. Lagi-lagi penyelidikan bergeran tu, Betul. memanglah orang tak nak kata lah kan. Memang banyak masalah. Okey doktor, kita dah tengok banyak alangan, banyak rintangan yang guru dan juga pensyarah masing-masing melalui untuk melaksanakan penyelidikan ni. Okey, doktor ni dari segi seseorang yang mempunyai pengalaman yang lama dalam bidang penyelidikan ni, saya nak tahulah, sebab sekarang guru-guru muda yang sedang memerintah dunia pendidikan ni, dan saya nak tahulah apakah nasihat dan cadangan Dr. Masna ni kepada pensyarah-pensyarah baru, guru-guru baru yang baru menceburi bidang pendidikan ni untuk nak memulakan penyelidikan. Apakah nasihatlah sebagai sifu kan? Ya betul. Kalau kita tengok dekat FPG Kisah sendiri, bukan ramai pensyarah muda kan. So nasihat saya mudah aja. Jangan tunggu satu isu yang besar. Mulakan dengan satu isu yang kecil yang dalam kelas, contohnya berdasarkan pengalaman. Kan kita ada PBS kan. Betul. So berdasarkan PBS, dia masuk kelas, nampak satu isu dalam kelas ataupun masa praktikal, okey, ada isu dalam kelas, mulakan dengan satu isu yang mudah aja. Mungkin kita boleh buat kajian yang mudah, iaitu kajian tindakan. Okey, dari situlah sebenarnya sebenarnya itu menjadi satu pengalaman lah kepada pensyarah muda tu untuk menjalankan penyelidikan pada masa hadapan. Okey, sebab apa kita mulakan daripada satu yang kecil yang berada depan kita, kemudian kita teruskan dengan kajian-kajian yang lebih besar lah. Okey, lihatlah apa yang berlaku dalam bilik kuliah kan. Sebab kalau tak pergi PBS ke, tak pergi praktikal pun, kita lihat apa yang berlaku dalam bilik kuliah. Kenapa kita tak minat kepada pengajaran seorang pensyarah? Kenapa kita pilih pensyarah tu? Oh, saya suka kelas pensyarah tu. Oh, saya suka pensyarah ni. Tapi yang ini saya tak suka. So, kita lihat di situ. Jangan kita cari kesalahan kepada pensyarah yang mengajar. Tapi kita lihat dekat situ, apa yang kita boleh lakukan ataupun kita buat kajian sendirilah. Kenapa kita tak minat pensyarah itu mengajar kan? So, dekat situ, kita jadikan ianya sebagai isu dan kita membuat kajian, mulakan dengan analisis keperluan. Kan, kita buat kajian keperluan dulu, kenapa kita perlu selesaikan isu tersebut. Sebab ianya boleh mempengaruhi kita punya result masa exam nanti kan. So dari situ sebenarnya boleh jadi satu penyelidikan yang kecil.
Okay, isu yang kecil lah, Kecil, itu yang isu kata kecil. isu yang kecil lah. Kemudian yang kedua, carilah mentor. Jangan nak orang kata apa, bodoh sombong kan. Betul. Cari mentor, bina kumpulan kecil yang mana kita belajar secara berterusan. Sebab selagi kita belajar, sebenarnya kita macam lagi kita tak tahu kan, lagi kita belajar lagi kita tak tahu. Sebenarnya itu adalah tujuan untuk memperkembangkan ilmu kita. So ilmu akan berkembang bila kita terus belajar, macam pendidikan sepanjang hayat lah, kita kata macam tu kan. Okey. So memang satu cadangan ataupun nasihat praktikal lah. So Dr. Maslah ni suruh pelajar ke, ada guru ke, tengok dulu yang depan. Apa masalah yang ada di depan tu. Janganlah kita nak jadi masalah dunia kan, yang besar-besar tu. Kadang-kadang kita nak buat yang kecil tu, yang senang tu, yang akan menjadikan hati kita ni rasa penyelidikan ni bukan yang susah, dia senang kan. So memang betul Dr. Maslah kata tu, kita cari masalah yang ada di depan kita, kita cuba buat dengan kajian tu. Never mind, kalau salah never mind, we learn from mistake. Betul kan doktor? Betul. And then tolonglah menjadi satu empty cup untuk yang pinggan yang kosong tu, untuk mendapatkan ilmu. Walaupun kita ni dah penuh dengan ilmu ni, Dr. Maslah pun dah memang berpengalaman, tetapi kalau ada apa-apa seminar penyelidikan, kami memang duk dengar. Betul kan? So please become empty cup yang dapat memperoleh ilmu lagi. Walaupun kita dah tahu ilmu benda tu, kita refresh. Kalau kita tak tahu yang benda yang orang nak bagi tahu tu, kita ambil sebagai ilmu baru. So, yang benda-benda kecil ni lah yang akan mewujudkan rasa ingin tahu, rasa curiousness tu untuk nak belajar penyelidikan. So, memang nak kata penyelidikan ni susah tu, tak susah lah. Apa yang kita rasa, satu je. Macam untuk pelajar, dia orang bagi excuse, banyak assignment, banyak project work. Kalau guru tu, dia yang berkahwin tu kata busy dengan anak lah, busy dengan rumah tangga, and then kerja pun kat sekolah kan. Kalau lecturer, kita ada pula lain alasan kita. Tetapi, penyelidikan ni sesuatu yang memang menyeronokkan. Betul tak Dr. Maslah? Betul. Sebab penyelidikan ni menjadikan kita relevan dengan masa sekarang. Yes, exactly. So kalau kita tak buat R&D, anda pernah tengok tak company-company yang besar tu, dia mewujudkan satu benda tu tak boom secara macam tu je kan. Dia kena buat R&D, research and development. So untuk bidang penyelidikan dan juga mana-mana bidang yang anda terlibat, harus ada penyelidikan untuk meningkatkan kualiti produk ataupun pengajaran anda. So Dr. Maslah, sekadar ni untuk yang inisiatif JPPI sebagai inisiatif perkongsian ilmu lah. Dr. Maslah telah meluangkan masa emas anda. Kita dah tunggu lama juga untuk buat podcast ni. So, saya amat berterima kasih kepada Dr. Maslah yang salah seorang penyelidik yang berwibawa daripada Jabatan Sains Sosial, yang meluangkan masa untuk memberikan ilmu-ilmu ataupun kita membincangkan tentang masalah-masalah apakah itu penyelidikan dan sebagainya. Dan sebagai wakil JPPI IPG KESA, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Maslah yang sudi meluangkan masa dan pengetahuan dan juga ilmunya berkenaan dengan penyelidikan. So, Dr. Maslah, ada apa-apa yang last nak beritahu? Okey, sebagai kata-kata terakhir kepada semualah, sebagai seorang pensyarah kan, kita ada tanggungjawab besar. Kita harus memastikan ilmu yang kita nak sampaikan tu sentiasa segar, tepat dan relevan dengan situasi semasa. Sebab dari situlah sebenarnya penyelidikan lah yang akan memastikan ilmu yang kita sampaikan itu ilmu yang relevan dengan situasi. Betul. Kalau kita tak buat penyelidikan, sebab kita mengajar, kita macam saya kata tadi kan, kita mengajar, kita menyampaikan ilmu. Tapi bila kita menyelidik, kita mencipta satu ilmu yang baru. Jadi saya harap bila kita mengajar ni, kita mendidik pelajar pada hari ini, tapi bila kita buat penyelidikan tu, kita membentuk pendidikan masa hadapan. Jadi saya percayalah semua pensyarah ni perlu menjadi seorang penyelidik. Okay. As a last word, kata-kata itu, pensyarah dan guru menjadi penginspirasi dan juga pencipta. Dan terima kasih untuk semua pendengar bagi mendengar episod pertama kami, iaitu daripada JPPI IPG KESA sebagai inisiatif perkongsian ilmu. Terima kasih dan salam berjumpa lagi. Thank you. Okay.